Oh, wah. Ni yang nampak geram tu. Lagi tu. Bismillahirrahmanirrahim. Dia punya rasa creamy. Tapi krim dia tu light-light. So, kalau kita makan agak banyak pun dia taklah muak. So, siaplah kita punya tiramisu my style. Hai, Assalamualaikum. Bersama Nana, Farina. Masak apa? Okay, so hari ni nak masak apa pula? Okay, so menu hari ni agak special. Sebab apa? Sebab dia tengah viral gila. Meleduk-meledak sampai cari bahan pun. Orang kata pusing orang kata satu kedah. Nak cari bahan punya lah susah. Sebab apa? Sebab memang tengah viral gila. So, hari ni Nana nak buat tiramisu my style. Okay, so tiramisu ni dia akan ada rasa macam lemak-lemak. Dia ada rasa macam pahit-pahit kopi sikit. Lagu tu lah. Memang macam tu lah rasa tiramisu. Dan bahan dia kita nak pakai apa? Okay, untuk bahan bakery ni macam biasalah. Dia tidaklah terlalu murah. Okay, so kalau nak buat tu kita kata kena pandai cari bahan lah. Jangan pakai terlalu premium kalau kata kita nak buat jual. Kalau nak buat makan sendiri jimat sebab dia boleh makan ramai. Okay, jom kita tengok bahan apa nak pakai. Ayo. Tada! Okay, ni lah bahan-bahan dia untuk kita buat tiramisu kita. So, kena ada mascarpone cheese. Okay, kalau kata lah yang ni memang payah sikit nak jumpa mascarpone ni kan. Sebab apa lah ni dengan orang kata apa tengah viral. Memang tak ada stok. Apa nak ganti pakai cheese pun boleh. Cream cheese yang orang kata apa yang kita duk buat cake cheese tu. Yang tu murah sikit lah. So, kita kena pakai whipping cream. Alright. So, Nana ada serbuk coklat. Kalau boleh hampa cari yang anti-moist. Supaya bila kita tabur dekat atas tiramisu kita tu dia tak akan mendap. Dia tak nampak macam lembab lah. So, yang tu yang Nana pergi cari tadi tak ada. So, kita pakailah apa yang ada. Serbuk kopi kena ada lah. Kalau kata Nana boleh pakai serbuk kopi cat gantang tak? Boleh, tak ada masalah. Ikutlah selera masing-masing. Okay, kopi apa pun nak pakai, cat apa pun terpulang. Okay, dan kita kena ada gula caster lah. Gula dan ni lah yang paling susah nak cari ni. Biskut orang kata apa lady finger ni. Ni kalau apa cari satu Malaysia pun tak ada. Kalau ni online pun kena beli daripada luar negara tu. Bukan nak kata apa lah, memang susah gila nak cari. So kalau kata Nana nak ganti pakai berhulu boleh. Ada je orang buat guna berhulu. Ikutlah kreativiti masing-masing sebab kita je yang nak telan. Alright. Dan kita ada Nana punya ni lah esem vanila supaya orang kata saat lagi buat tu tak ada lah hanyak-hanyak telur. Okay. Dan kita ada telur 3 biji. Nana pakai telur 3 biji. Tapi telur saat lagi nak pakai hak merah sahaja. Okay. Ayo tanpa membuangkan waktu cakap lebih-lebih pun tak guna. Lah ni kita buat dulu nak jadi lagu mana, nak masuk bahan apa dulu. Okay, so jom kita tengok. Ayo. Alright sayang. Okay, so the first step ni kita akan buat cheese kita ni dulu. Mascarpone cheese ni Nana akan masukkan dekat dalam bekas nak putak ni. Nak putak semua bahan kita. Kalau kata hampa nak pakai untuk putak tangan pun boleh, tak ada masalah. Kan nak putak guna spatula ni saja pun boleh tak ada masalah lah. Kalau nak pakai mixer pun boleh, tapi jangan overbeat lah, takut saat lagi dia jadi cayak. Alright, so bubuh je dulu bahan-bahan ni. Mascarpone cheese kita, whipping cream. Okay, so yang ni kita punya whipping cream Nana akan pakai lebih kurang dalam 250. So yang ni ada 200 dan kita akan pakai sikit lagi lah daripada kotak seterusnya. Okay, so tuang semua dulu. Sekejap lagi kita nak orang kata apa gue dia sekali. Alright, untuk gula kita akan pakai lebih kurang dalam 70 gram macam tu lah. So yang ni ada 450. Jadi Nana tak ada penimbang. Jadi Nana timbang pakai net aje lah. Agak-agak je lah kalau hampa ada penimbang, hampa timbang lah dalam 70 gram macam tu. So macam Nana timbang pakai niat aja ni. Okay, so insyaAllah lah Allah bagi sedap. Kalau termanis sikit pun tak apalah. Sebab apa? Sebab yang buat tu pun manis. Dia jadi ikutlah pada tuan dia tu. Alright, so Nana akan bubuh esem vanila sikit lah. Bubuh sikit je sebab saat lagi dekat dalam telur tu pun kita nak guna juga esem vanila. Okay, so telur tu saat lagi nak buat lagu mana, saat lagi kita tengok. Jangan bubuh dalam ni terus tu saat lagi kita buat. Okay, so lah ni kita pergi dulu putak dia. Bagi dia jadi orang kata apa, padat dulu. Ayuh macam mana nak rupa dia padat tu. Jom kita pergi tengok lagu mana. Alright, so dah masukkan ke dalam kita punya putak. Kalau kata hampa pakai putak pakai tangan saja pun tak ada masalah. Kacau saja dia. Sampai jadi lagu mana, sampai dia jadi pekat. Macam ni. Maaf. Okay, so hampa sambil lah kita menunggulah kita punya bahan putak tu lah ni kita buat dulu telur kita. Okay, untuk telur ambil telur merah saja sebab kita nak buat double boil. Nak masukkan dalam kita punya bahan krim tadi tu lah. Sekali lagi kita akan masukkan sekali macam tu. So hampa ambil je hak merah. Nampak dah senang je weh yang lebih tu. So nampak dah. Okay, telur ni kita nak pi double boil dan Nana akan bubuh sikit lah gula. Bubuh dalam lebih kurang 20 gram macam tu saja dan kita buat double boil. Jom kita pi tengok lagu mana nak double boil. Ayo. Okay sayang. So kita letak macam ni
ni lah. Letak dekat bawah dia bagi ada ayak yang kata panas-panas kan. Ayak yang melegak-legak. Okey, so hangpa letak lah mangkuk ke apa atas dia. Okey, lah ni kita masakkan dia sampai macam mana, sampai saat lagi dia bertukar colour. Lah ni dia kuning terang, saat lagi dia akan jadi orang kata kuning-kuning pudak. Buat je kacau je sampai dia jadi kuning pudak nah. One eternity later. So, kita punya telur dah bertukar colour lah. Nampak tak? Okay, so dah jadi kuning, orang kata kuning pudak macam ni. Dah settle dah. Okay, kita boleh angkat dan kita sejukkan sikit telur kita. Sekali lagi kita nak masuk dalam kita punya krim. Alright, so jom kita pergi tengok krim kita lagu mana rupa dia dah. Ayo. Okay, so krim kita yang kita dah putak tu. Okay, so kalau kata hampa kacau pakai tangan pun tak ada masalah. Okay, buatlah sampai dia jadi macam pekat lagu ni. Sampai orang kata dia jadi macam krim lah. Mampat padat. Macam tu. Okay, lah ni kita nak buat telur dalam ni. Tapi telur tadi tu bagi sejuk sikit baru kita bubuh. Okay, so jom kita pergi buat. Okay, so lah ni Nana nak bancuh ayak untuk kita buat orang kata apa, nak celup dengan roti kita sat lagi tu. Right, so ambil lah kita punya kopi, bancuh dengan ayak panas sat lagi. Okay, macam Nana akan campur sikit lah dengan serbuk coklat supaya orang kata apa, rasa dia tu taklah terlalu kopi. Macam tu. Kalau kata hampa tak mau campur pun boleh, tak ada masalah nah. Yang ni terpulang tau. Selera masing-masing lah. Okay, sebab ada orang dia tak suka rasa kopi sangat, jadi boleh campur. Tak ada masalah. Campur dia, buhlah gula sikit sat lagi. Lepas tu kita bancuh dengan ayak panas tau. Lepas tu sat lagi kita baru celup dengan roti kita. Lagi tu. Nah, so buh gula sikit lah. Alright, so nampak. Bergula sikit je. Okay, so lah ni kita buah ayak panas, bancuh dia. Settle sat saja. Mudah je nak buat ni. Okay, so kan kita dah buah ayak panas tu, kacau-kacaukan dia. Macam tu, so siap lah. Nampak tak, senang je. Sat lagi kita celup kita punya orang kata apa, roti. Lagi tu. So sat lagi kita celup dia. Lepas ni kita buh telur dalam krim kita. Kita nak pergi proses lah krim kita tu. Jom. Okay, ni krim yang kita dah putak tadi. Kalau kata hampa kacau pakai tangan pun tak ada masalah. Putak dengan mesin ke, dengan tangan ke. Okay, dah jadi macam ni kan. Okay, lah ni kita bubuh lah telur kuning kita tadi tu dalam ni. Jom kita gui semua. Okey, lah ni kita masukkan kuning telur kita dalam ni. Nampak dah. Okey, so ni dia jadi macam berketui dah. Sebab apa? Sebab kita dah terlalu sejuk pula. Nampak tak? Nah, so untuk proses telur ni kena jaga tau. Sebab dia memang sensitif sikit. Kalau kita ralik tu sekali lagi dia jadi berketui. So lah ni gui je semua buh dalam ni. Nampak? Nah, okey, gui je. Alright, so Nana akan ambil krim ni sikit. Nana nak letak orang kata apa, serbuk coklat. Okay, yang ni Nana nak bubuh dekat bawah dia sat lagi. Lagu mana tu? Okay, yang ni kita nak buat sulam-sulam lah. So ambil je sikit. Sat lagi Nana tunjuk. Okay, lah ni Nana nak bubuh Nana punya serbuk koko. Serbuk coklat, bubuh je dalam ni. Okay, dah masuk tu, kacau lah. Kacau-kacaukan dia bagi sekata semua. Lah ni kita nak pergi buat proses seterusnya. Okay, nak siap dah ni. Tak lambat dah. Mudah je hampa buat ni, cepat je. Okay, sangatlah mudah. Orang kata apa, simple, tak payah pakai oven ke kan. Tak payahlah duk pergi bakar kayu api ke, nak buat api, nak masak dia. Tak payah dah. Nampak tak? Senang je. Okay, so lah ni kacau-kacau. Lepas ni nak bubuh dah masuk dalam bekas. Okay, lagu mana tu? Jomlah kita tengok lagu mana cara dia. Ayo. Alright, so kita dah start dah. Nak siapkan kita punya tiramisu. Okay, so jom. Lah ni tinggal nak celup, masuk dalam bekas. Lagu mana cara dia? Jom kita buat. Okay, so jom. Okay, so first ni Nana akan ambil lah krim hot coklat kita tadi tu. Okay, Nana akan buat macam mana? Sapu dulu sikit kat bawah dia. Right, okay. Kalau kata hampa tak mau buat macam ni, hampa terus nak letak roti pun boleh tau. Tak ada masalah nah. Yang tu orang kata cara masing-masing lah. So kalau kata hampa suka makan nampak macam berlapis-lapis tu, buatlah lagu ni. Tak ada masalah pun. Nampak? Tabuk dulu bawah dia ni. Kan macam tu. Nampak? Alright. So lepas ni kita buat roti atas dia. Boleh lah buat menega ke. Benda tengah viral ni. Boleh lah buat menega. Boleh buat orang kata apa, income dek tepi. Macam gitu. Nah, okay, so jom kita nak celup kita punya roti pula lah. Okay, so kita celup je roti kita. Nampak celup-celup sat je tau. Jangan duduk lama-lama. Sat lagi rapuh. Orang kata apa, relai habis duduk dalam ayak tu. Celup sat je. Orang tak angkat terus. Macam gitu. Susul lah dia kat dalam bekas ni. Nampak dah mudah kan? Oh, ni kalau kata duduk saja-saja tu boleh buat. Dia jadi memang rajin lah. Sebab benda senang sangat. Tak tahu nak buat apa. Buatlah tiramisu ni. Boleh lah orang kata apa, budak-budak pun mesti suka. Okay, kalau kata hampa nak tukar, nak buat perisa strawberry, nak buat perisa coklat ke, boleh, tak ada masalah. Ikutlah orang kata apa, selera masing-masing. Nak buat coklat ke, nak buat perasa pisang ke, ikutlah nah. Alright, so susun je sampailah kita punya orang kata apa, roti siap disusun dalam ni. Susun je semua dulu. Okay, dah siap dah. Ambil balik krim kita ni, bubuhlah atas dia. Macam tu. Nah, tabung balik atas dia lagu ni. Okay, susun krim dia kat atas ni macam ni. Nampak tak? Macam tu. Nah, okay, so kalau buat sendiri ni, kita kata orang kata nak bubuh krim lebih pun
pun puas lah makan. Dia sebab dia yang sedap tu tang krim dia lah. Kan? Nampak tak? Macam tu. Nah, susu macam ni. Buat bagi segok-segok sikit lagu ni. Letak pula roti atas dia. Mudah saja kot. Lepas tu bubuh dalam peti ais sekejap lagi. Nampak? Senang kan? Okay, so nampak? Alright, so jom. Okay, so sayang, Nana nak pakai strawberry powder ni. Sajalah nak bagi segok sikit kan. Bagi ada rasa, kata apa, rasa-rasa strawberry sikit. Macam tu. Okay, so sambil-sambil tu, bolehlah tabuk-tabuk atas dia. Yang ni terpulang tau. Kalau kata hampa nak bubuh powder strawberry ni ke, hampa nak bubuh powder coklat ke atas ni boleh, tak ada masalah. Nah, okay. So ikutlah selera masing-masing. Okay, Nana nak macam Nana bubuh strawberry. Okay lah ni, Nana nak bubuh roti pula lah atas dia. Ayo. Okay, so ni last step kita lah. Tak ada apa dah. Bubuh je semua balik ke atas dia, krim ni. Nampak tak? So, sekejap lagi kita simpan dalam peti ais semalaman. Okay. So, seeloknya memang semalaman lah supaya orang kata apa, dia punya krim tu padat elok. Macam tu. Bila kita nak potong tu taklah berlerai, tak hancur. Kan? Okay, biar je lah peti ais lagi lama, lagi sedap. So, dah siap dah macam ni. Okay, atas dia tak payah diias apa lagi sebab kita nak masuk dalam peti ais dulu nah. So, siap lah. Nampak tak? Senang kan? Macam tu, mudah. Okay, so bolehlah buat-buat di rumah. Try lah no. Okay, so dah siap. Alhamdulillah, siap dah kita punya orang kata apa, tiramisu. Ni dok lagi nah, kena simpan dia dalam peti ais. Lagu mana rupa dia kita akan jumpa esok. Pasal apa esok? Pasal nak kena simpan dalam peti ais lama lah. Hampa jangan duk pergi tidur pula. Hampa tunggu dalam video ni. Yang nak pergi tidur tu Nana lah, sebab esok baru Nana boleh sambung buat. Macam tu. Nah, so esok kita hias lah segala apa nak buat di atas dia. Okay, biarlah dia berehat di dalam peti ais bagi mampat dia punya krim-krim tu semua. Okay, so insyaAllah kita jumpa pula esok. Kita tengok hasil dia lagu mana. Okay, so simpan dulu dalam peti ais. Lagi lama, lagi mantap. Alright, so jom. The next day. Alhamdulillah, setelah semalaman kita simpan dalam peti ais, nak bagi dia punya orang kata cheese tu mampat, padat, elok lah sekejap lagi kita potong baru dia tak berlerai. Okay, so insyaAllah lah kita tengok hasil dia lagu mana. Alright, so tak ada apa dah. Lo ni lah ni kita tinggal nak tabuk-tabuk saja. So lepas dah tidur, bangun mandi pula kan. So nampak dah siap dah. Okay, lo ni last step kita nak buat apa? Tinggal nak tabuk aja. Nak tabuk apa tu? Kita nak tabuk kita punya orang kata apa, serbuk coklat kat atas dia lah. Lagu mana? Okay, so jom kita buat. Okay, so last step ni tak ada apa dah. Tabuklah serbuk. Macam gitu barulah segok. Nah, so hampa kalau nak cari serbuk tu cari yang orang kata anti-moist. Sebab kalau yang anti-moist tu dia jadi cantik sikit lah. Bila kita biar lama pun dia tak mendap. Dia punya orang kata apa, dia punya serbuk tu tak mendap dekat dalam cheese tu. Macam gitu. So mana-mana boleh je. Tak ada masalah. Kalau kata ada serbuk apa saja tu pakai je lah. Tak ada masalah pun. Nah, okay. So ketuk je dia bagi orang kata apa, lurus ke bawah ni. Nampak tak? Ni dia susah sikit lah. Sebab apa? Sebab dia padat ni tadi. So ketuk je dia. Macam gitu. Nampak? Alright. Barulah jadi tiramisu. Nampak? Okay, mudah saja buat dia kan. Tak ada nak kata apa tu, siap dah. Nampak? Dia cuma nak lama tu tak apa nak simpan dalam orang kata peti ais tu lah. Dia punya proses buat tu sat saja. So siap dah. Sekejap lagi kita potong dan kita lihatlah hasil dia lagu mana. Jelah kita melihatnya. Alhamdulillah, selesai dah lah kita punya orang kata sedap-sedap koko atas tiramisu kita lah. Ni Nana nak buat apa pula? Okay, Nana nak buat krim dia. Okay, sebab apa? Bila buat krim ni, tabuk krim atas dia sekejap lagi baru nampak macam meledak. Baru nampak macam vibe-vibe orang kata dekat coffee bean. Okay. So untuk buat krim dia Nana bergula sikit lah. Kalau tak bergula dia akan tawak. Okay, dia akan tawak, dia akan orang kata kelat lah. Okay, kalau jenis yang macam selera makan kelat-kelat tak apa. Hak jenis makan manis-manis tu dia kena bubuh. Okay, so bubuh lah kita punya whipping cream hak lebih tu. Kan, so nampak tak? Tak lama baziak kita buat. Nampak? Kita boleh buat krim dia. Nampak tak? Jangan duk buang sayang. Nah, benda sikit-sikit ni apa nak buat apa lagi? Buat krim ni. Okay, jadi kita nak bubuh apa pula? Kita bubuh serbuk coklat. Serbuk koko ni sebab kita nak bubuh tabung atas dia sekejap lagi tu. Lagu mana rupa dia? Sekejap lagi kita tengok. Okay, lah ni buh dulu serbuk coklat tu. Alright. So Nana nak apa orang kata kacau dia. Gitu. Kacau dia sampai dia jadi macam pekat-pekat, kental-kental. Lagu tu. Lagu mana tu? Jom kita tengok lah. Lagu mana hasil dia? Ayu. Okay kok. So lupa lah nak abang kat hampa tadi. Lepas kita buh orang kata whipping cream, bubuh gula, bubuh serbuk coklat tu buh ayak panas sikit nah. Buh ayak panas sikit saja. Agak-agak lah nah. Jangan duk baca sampai penuh. Sebab kita nak buat krim. Okay, so jom kita putar dia bagi dia pekat-pekat, likat-likat. Lagu mana? Jom tengok hasil dia sekejap lagi.
Alhamdulillah, maka dengan ini siaplah tiramisu kita bersama dengan kita punya krim coklat. Macam tu. So Nana buat dia tak terlalu pekat lah. Kalau pekat sangat pun payah nak tuang. Okay, so jom kita tengok lagu mana rupa dia. Ayuh kita potongkan dia. Macam tu. Dah semalaman kan kita simpan dalam orang kata apa peti ais. Okay, dengan krim dia yang lembut-lembut. Wah sedap lah. Tak tahu nak habis lah lagu mana. So nampak tak? Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita nak angkat dia masuk dalam pinggan kita. Macam tu. Alright. So macam ni. Letakkan dia. Lagi tu. Nampak tak? Allah, dia punya krim tu. Gedik. Macam tu. Okay, so sebab tu lah kita kena biar dia semalaman dalam peti ais supaya bila kita potong dia duduk elok macam ni lah. Orang kata krim dia baru nak sebati elok. So, lah ni kita nak buat apa? Kita tabuk lah sikit. Kita punya orang kata apa? Serabut coklat balik tu. Okay, tabuk bagi nampak menyelerakan. Macam tu. Nampak lah orang kata terliuk kalau tengok tu. So, bubuh lah sikit lagi. Macam tu. Bolehlah hidang kan. Kalau kata buat kenduri kenara tu hidang untuk tetamu ke. Nampak lah special sikit. Nampak? Alright, so bolehlah buat di rumah lah. Jamu anak makan, tambah yang anak 6-7 tu kan. Kalau nak beli tu padalah harga dia kan. So kalau buat tu walaupun orang kata beli bahan dia tu agak mahal, tapi boleh makan ramai. Macam gitu nah. Okay, so apa bolehlah try buat. Nampak tak? Rupa segak dan macam mana rasa dia? Okay, rasa dia kan dia punya cheese tu dia tak terlalu padat. Macam tu. Dia tak padat, tak mampat lah. So jom kita bubuhlah sikit krim dia. Okay, ni kalau kata apa tak mau tak apa, tak ada masalah. Yang ni orang kata penyeri sahaja. Bagi nampak macam terliuk kan. Nampak tak? So bolehlah tuang-tuang sikit macam tu. Macam gitu nampak tak? Wah, ni yang nampak geram tu. Lagi tu. Nah, okay, kalau kata tak mau buat krim ni boleh, tak ada masalah. Nak buat pun boleh lagi nampak macam. Alright. So siaplah kita punya tiramisu my style. Okay, so je kita rasa sikit lah hasil tiramisu kita tu. Wah, nampak tak? Wah tu dia punya krim tu. Alright. So bismillahirrahmanirrahim. Dia punya rasa creamy, tapi krim dia tu light. Dia tak macam padat. So kalau kita makan agak banyak pun dia tak lemuk. Macam tu dia punya krim. Sebab tu kalau tiramisu better apa guna mascarpone cheese ni lah. Sebab dia orang kata apa, dia punya cheese tu light saja. Dia rasa orang kata lemak-lemak, light. So bila kita makan banyak dia tak muak lah. Okay, kalau pun nak pakai krim yang biasa cheese cream tu pun boleh. Cuma yang tu dia agak macam masam-masam, dia mampat sikit lah. Alright. So terpulang ikutlah selera masing-masing lah. So insyaAllah okay, macam biasalah. Jangan lupa subscribe, save, like and share dengan kawan-kawan adik-beradik orang kampung. Lagu mana nak buat tiramisu kita. So insyaAllah kita akan jumpa lagi di next video. Masak apa pula? Masak apa? Okay, so kita akan jumpa lagi lah. Okay, bye semua. Assalamualaikum.